شهر سيد أفاض فيه الخير والنور يعيشون المسلمون في ظله بسعة وحبور. سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويغيث المكروب وهو علام الغيوب. أما فضله الأكوان يقبل التوبة ويغفر العصيان وينزل رحمته على المؤمنين في كل زمان ومكان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض علينا الصوم تهذيبا للنفوس وتحقيقا لتقوى القلوب بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، غفر الله له ذنبه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فكان مجدا، وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان مجتهدا، وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان كريما، وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان جوادا، وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah saimin saimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak sangka masa cepat berlalu. Kita dah masuk pertengahan Ramadan. Dah hampir 2 minggu kita berpuasa. Walaupun di peringkat awal kita mungkin ragu-ragu, mampukah kita melaksanakan puasa pada tahun ni? Bolehkah kita berpuasa penuh? Tapi puasa itu sebenarnya membawa rahmat kepada kita. Dalam masa yang sama membawa satu kepiluan, kesedihan dan juga kerinduan apabila pantasnya Ramadan berlalu meninggalkan kita. Tak ada lagi istilah chill bro, relax bro, tak ada dah. Kena ambil peluang yang ada, manfaatkan masa yang ada untuk mengauk sepenuh keuntungan, meraih sepenuh pahala untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala, menyempurnakan rukun Islam yang ketiga dengan sebaiknya. Tuan-tuan, pada jamaah hadirin sekalian, menarik bila kita menceritakan tentang puasa ini apabila kita merujuk kepada ayat Quran berkenaan dengan puasa. Tuan-tuan biasa dah dengar ayat Quran tentang puasa ni. Surah Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, seterusnya. Dan Quran tu kalau kita belek halaman berikutnya, Tuhan sebut tentang masalah hukum hakam berpuasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafuthu ila nisaikum. Pendek kata, 3-4 ayat dalam surah Baqarah ayat 180 lebih itu berkenaan dengan puasa. Apa yang saya nak ceritakan menariknya,
dalam keadaan Allah Ta'ala cerita bab puasa, Allah Ta'ala sebut ayat-ayat berkenaan dengan puasa, tiba-tiba Allah Ta'ala selit ayat tentang doa. Dalam susunan ayat puasa tu, ada satu ayat di tengah-tengah berkenaan dengan doa. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam duk cerita buat puasa, bab Quran diturunkan di bulan Ramadan, siapa yang uzur boleh tinggal puasa, tiba-tiba Tuhan sebut, apabila hamba-Ku bertanyakan tentang aku, wahai Muhammad, beritahu, fa inni qarib, aku ni dekat, Tuhan kata. Hidup kita ni kalau kita merasa nak mencari Allah Ta'ala, kita bersebut istilah. Tuhan sebut, fa inni qarib, aku ni ada sebelah kamu. Aku ni ada di hadapan kamu. Dan aku sebagai Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan memakbulkan doa hamba-Ku apabila dia berdoa kepada aku. Tuhan cerita bab doa. Dalam duk sibuk cerita bab puasa, tiba-tiba timbul cerita bab doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hamba-Ku mestilah menyaut seruanku untuk melaksanakan taatan kepadaku dan kena beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Orang yang belajar tafsir, orang yang belajar bahasa Arab, ayat ni ada terbalik sikit. Ayat ni dia ada terbalik sikit. Terbalik macam mana? Sepatutnya Tuhan sebut, kamu kena beriman kepada aku, kamu kena buat ibadah kepada aku, baru aku makbulkan doa kepada kamu. Kerana perkara pertama tu lebih besar. Kena taat pada aku tu, baru aku makbul. Tapi ayat ni Tuhan terbalik. Tuhan kata, aku makbulkan doa kamu. Aku ni makbulkan doa kamu dengan syarat bagian-bagian. Seseolah Tuhan nak beritahu, kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, khususnya bulan puasa. Seseolah Tuhan kata, regardless, bighaddin nazar, birragmi. Sekalipun kamu buat maksiat, sekalipun kamu puasa tak cukup, seseolah begitulah, kena berdoa kepada aku. Ini kepentingan berdoa khususnya di bulan puasa. Sebab itulah kita, tuan-tuan sekalian, kena ambil kesempatan di bulan puasa, selain daripada kita ni solat, sembahyang tarawih, kita baca Quran, kita berzikir, kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan ada asar menyebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa-doa ni merupakan otak kepada ibadat. Enjin utama kepada ibadat. Kalau sebuah kereta yang hebat, sebuah kereta yang menarik, yang hebat, yang mahal, dia tak mampu bergerak kalau tidak ada enjin, begitulah seseolah ibadah, doa dalam konteks ibadah kita pada hari ini. Jangan sekali-kali malah berdoa. Dalam athar lain menyebut ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang mukmin. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Susahnya kita, Islam ni dihina, Islam dibunuh. Silahul mu'min, senjata yang paling ampuh sekali. Orang lain mungkin tak ada. Penganut agama lain mungkin tak ada. Tapi doa menjadi satu khususiat, specialities umat Islam, menjadi senjata orang yang beriman. Kata seorang ulama Al-Mubarakfuri kan dalam Tuhfatul Ahwadhi, apa dia,
anna ad-du'a lubbul ibadah wa khalisuha li anna ad-da'iya innama yad'u Allah inda qita'i amalihi mimma siwa wa dhalika haqiqatut tauhid wal ikhlas wa la ibadata fawqahuma. Doa-doa ni kata ulama lubbul ibadah, intipati kepada ibadah. Saya nak ambil beberapa kisah di sini, cerita doa para nabi yang mungkin boleh tarik perhatian kita, yang boleh menggalakkan kita untuk berdoa. Mungkin kita sentiasa baca Quran, antara cerita Nabi Zakaria. Antara banyak-banyak nabi ini, ada seorang nabi bernama Zakaria. Nabi Zakaria ni walaupun dia ni seorang nabi, tapi dia ada satu masalah. Masalah dia tak ada anak. Sampai Quran cerita dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Mu'minun, Tuhan cerita dia mengadu, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washtar ra'su shayba wa lam akum bidu'aika. Al-ayah, tak ingat. Cerita surah Maryam, kalau tuan-tuan nak faham surah ni, cuba tengok di awal ayat tu Tuhan nak cerita apa. Lepas Tuhan sebut cerita Kaf haya ain sad, Tuhan sebut cerita zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nak cerita belah kasihan rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba dia Zakaria. Zakaria ni tak ada anak. Sebut kasar sikit, mandul. Dia mengadu ke Tuhan. Dia mengadu, dia berdoa sampai dia ni tua. Pendek kata tak ada harapan dah ada anak. Kalau ikut saintis, tak ada anak. Tapi lepas dia tengok Siti Maryam dapat Isa alaihissalam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikah. Lepas dia tengok Maryam dapat anak, hunalik, pada saat tu juga dia berdoa. Ya Allah, doanya, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Kita elok sangat kena hafal doa-doa Quran ni. Khususnya orang nak ada anak, nak tambah anak, doa ni. Pendek ya. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya Allah, bagilah anak. Istilah sebutnya, ya Allah, bagilah anak. Innaka sami'ud du'a. Kamu ni Tuhan yang maha mendengar. Kerana Nabi Zakaria berdoa dengan sepenuh hati, fanadathul malaikah. Malaikat turun. Malaikat turun. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Al-ayah. Malaikat turun. Masa tu Zakaria duduk sembahyang dalam mihrab dia. Malaikat beritahu Zakaria, kamu akan dapat anak. Kalau kita tengok surah Maryam, balah. Bukan balah makna argue Nabi Zakaria dengan malaikat. Siapa Nabi Zakaria kata betul pun. Aku ni bukan setakat meno dengan paus-paus pun tak ada dah. Orang katalah istilah lah. Tak ada harapan dah. Tapi malaikat kata bila Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh beri kamu zuriat. Ini keyakinan kita yang disebut sebagai doa senjata orang mukmin. Berdoa. Yang patut tidak ada harapan, kerana berdoa Allah Ta'ala bagi harapan. Ini kisah-kisah begini, doa-doa sebegini yang menjadi suatu pemangkin kepada kita. Untuk kita sentiasa bergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Itu cerita Nabi Zakaria. Doa, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Teringat cerita Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa, kita semua tahu kisah dia masyhur.
Dia berperang, bertempur, berbalah dengan Firaun, raja Mesir, sampai dia kena keluar daripada Mesir. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqut. Bila dia dihambak terpaksa keluar daripada Mesir, dia pergi sebuah tempat nama Madian, tempat terasing bagi Nabi Musa. Sampai tempat tu dia tengok ada orang sedang ambil air daripada telaga. Dan dalam keadaan dia tengok tu, dia tengok ada 2 orang perempuan duk tunggu nak ambil telaga. Akhir Nabi Musa tanya dan sebagainya. Akhir Nabi Musa AS tolong kepada perempuan ni ambil air. Beri air telaga, beri kepada perempuan. Lepas daripada Nabi Musa bagi air, Nabi Musa terasing. Dia pergi Madian, selai sepinggan, tak ada apa-apa. Walamma tawajjaha ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surah Al-Qasas. Walamma tawajjaha ila dhilli, Nabi Musa pun duduk bersandar bawah bayang-bayang pokok. Nabi Musa mengenang nasib dia. Pada masa itu Nabi Musa putus harapan, hanya harap kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa Nabi Musa yang bermaksud, wahai Allah, terhadap nikmat yang kamu boleh anugerahkan, sebanyak mana kebaikan, sebanyak mana nikmat yang boleh kamu anugerahkan, fakir, aku sangat berhajat. Orang yang belajar bahasa Arab, dia panggil uslub ni uslub yang cukup baligh. Rabbi inni lima anzalta, inni faqirun duk hujung. Bukan Nabi Musa kata, ya Allah, aku ni berhajat sangat kepada segala kebaikan. Tak. Nabi Musa sebut, ya Allah, kebaikan kamu semua tu, aku berharap. Nabi Musa meletakkan semua pengharapan anugerah Allah Ta'ala itu yang terbaik. Aku ni fakir, Nabi Musa. Akhir tuan-tuan tahu apa jadi? Dalam keadaan selai sepinggan pada hari itu, sampai di kota Madian, dengan sebab doa ni, tak sampai matahari tenggelam, Allah Ta'ala bagi Nabi Musa dapat rumah. Allah Ta'ala bagi dapat Musa dapat isteri. Boleh bayang kita pergi merantau tempat orang, tak tahu nak minta tolong apa. Tiba-tiba bila kita berdoa, tak sampai petang tu. Tak sampai malam lagi. Tak sampai lagi matahari terbenam. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri kita dapat rumah. Bukan setakat dapat rumah, dapat isteri nak jaga kita. Ini semua kehebatan kita berdoa yang Allah Ta'ala garapkan dalam surah, dalam cerita kisah Nabi Musa. Sebab tu perlu sangat kita berdoa. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah lain mungkin tuan-tuan pernah ingat, kisah Nabi Yunus AS. Kan Nabi Yunus kena telan oleh ikan sampai dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tak boleh doa-doa apa-apa dah. Dalam perut ikan sah-sah kita sebut mati. Tapi Nabi Yunus tidak putus harapan kepada Allah Ta'ala. Nabi Yunus minta doa dengan Allah Ta'ala. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Subhanak maha suci. Inni kuntu minadh zalimin. Aku dia orang zalim. Lepas dia daripada perut ikan yang makan dia. Tengok Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Nak mengajak kita. Nak memberi suatu semangat kepada kita supaya kita ni berdoa kepada Allah Ta'ala. Khususnya di bulan puasa ni. Tuan-tuan sekalian, ada ulama kita sebut. Dia kata, aku ni tidak takut bila aku berdoa, Allah Ta'ala tidak makbulkan doaku. Aku tak takut.
Tapi aku paling takut, aku ni malas berdoa kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Kita berdoa, Tuhan tak makbul, tak apa lagi. Kita sekurang-kurangnya, kita mendapat pahala. Tapi yang paling takut kita ni, angkat tangan pun malas. Nak berdoa kepada Allah Ta'ala pun malas. Kalau tanya, nak masuk syurga belaka, nak pahala belaka. Tapi sombong kita, ego kita, tidak mahu tunduk kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala beritahu, "Lau kana insukum wa jinnukum." Tuhan kata, kalau semua manusia di muka bumi ni, daripada awal sejak Nabi Adam sampai paling ujung sekali, termasuk manusia, termasuk jin, termasuk budak kecil, termasuk yang mati awal, kan? Semua tu, kalau Tuhan kumpul fi sa'idin wahid, Tuhan kumpul setempat, dan Tuhan kata, "Is'aluh," minta doa. "Fas'aluh," dan mereka minta doa. "Fas'aluh." Ayat nak gambarkan, minta macam-macam minta. Hak ni minta, bukan main-main, bukan 10,000, minta sampai 100,000, juta minta. Hak ni rumah minta besar. Hak ni minta ni, hak ni minta duit, tak macam semua. Setiap orang kita ni minta. Setiap orang kita ni minta dengan Allah Ta'ala. Minta bukan kecil anak. Minta sebesar-besarnya, Tuhan kata, "Ma naqasa min mulki syai'un." Sedikit pun tak kurang daripada kekuasaan aku. Sedikit pun. Kalau kita, setiap orang minta jadi apa? Jadi jutawan ke? Setiap orang minta jutawan. Berapa juta dia ni? Berapa ratus juta dia ni? Berapa bilion dia ni? Tuhan kata, "Ma naqasa min mulki syai'un." Sedikit pun tak kurang. Tak kurang banyak mana? Tuhan kata, macam kamu pergi tepi laut, kamu bawa mikhyat. Mikhyat ni jarum. Kamu celup dalam air laut, kamu angkat. Tu yang kamu minta tu. Selebihnya tu, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak usah kata jarum lah tuan-tuan. Kita ambil beldi. Kita pergi tepi laut, cuba tuan-tuan pergi tepi laut, ambil beldi, ambil air laut satu beldi. Agak-agak kurang ke air laut? Sikit pun tak ada. Hak kita minta tu baru satu beldi. Hak Tuhan sediakan kita kepada kita ni seluruh rautan di muka bumi. Begitu hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita semua. Amba terima guru amba dalam bidang astronomi. Patut nak cerita anak bulan hari ni. Cerita semula, tak sempat anak bulan ni. Ada seorang guru amba bahagian astronomi cerita. Dia kata kalau kita renung ke angkasa, kan, kita nampak angkasa ni ada bintang yang bercahaya. Ada planet yang tidak bercahaya. Dia kata manusia bilang setakat hari ni, kalau setiap planet, setiap bintang tu diberi kepada setiap orang di atas muka bumi, setiap bintang, setiap planet kita bagi seseorang. Satu seorang. Masih banyak lagi lebih bintang di langit. Tuan-tuan nak, tuan-tuan hidup muka bumi ni seorang diri. Nak. Pagi breakfast di New York. Tengah hari pergi ke Beijing, duduk seorang. Malam balik tidur Kuala Lumpur. Esok pergi pula New Zealand, duduk seorang. Banyak lagi lebih, tak usah balah, banyak lagi lebih planet, bintang di angkasa. Kita kau usah kau dapat satu planet, kalau dia beri rumah besar masjid ni pun rasa tak larat dah. Tak larat apa? Tak larat nak sapu sampah, nak saru saran labur dan sebagainya. Allahu yaghdabu idza tarakta su'alah wa bunayya Adamu idza sa'altahu yaghdabu. Allah Ta'ala murka kalau kita tak minta dengan dia. Tak minta dengan Allah Ta'ala bukan makna kita ni rendah diri, tapi makna kita sombong dan bongkok. Kena ingat. Jangan rasa tak apalah, tak minta doa pun.
okey dah, fine, cukup. Itu makna kita sombong. Itu makna hamba yang sombong dengan Allah Ta'ala. Allahu yaghdabu idza tarakta su'alah. Bila kamu ni tak minta dengan Allah Ta'ala, tapi terbalik, wa bunayya Adam idza sa'altahu yaghdabu. Terbalik dengan manusia. Manusia ni akan marah kalau kita minta dengan dia. Hari ni tak apalah RM10. Cuma minta nak pinjam pitih esok. Marah selalu. Ini terbalik di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dengan manusia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala letakkan di tengah-tengah ayat puasa tentang doa, penting kita berdoa. Setiap masa. Bukan semesti datang masjid. Tengah-tengah jalan bawa kereta berdoa. Tengah-tengah makan nasi pun berdoa. Keluar bilik air pun berdoa. Masuk masjid pun lebih-lebih lagi berdoa. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Minta apa saja. Sampai kadang-kadang tadi Nabi Zakaria minta anak. Minta dengan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Quran kita baca macam semayang. Lepas kita sebut Tuhan ni Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajipan kita, Allah, aku hanya sembah kepada kamu sahaja. Yang kedua, nasta'in, aku hanya minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jangan minta tolong kepada orang lain. Kerana orang lain tidak boleh memberi manfaat sebagaimana Allah Ta'ala. Kalau kita minta tolong dengan orang lain, akhirat esok Tuhan kata, dah kamu suka sangat minta dengan orang lain, mintalah dengan orang tu, hari ni kamu lepas daripada aku. Celaka kita nanti. Sebab itulah kita, supaya kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebagai akhirnya tuan-tuan sekalian, di bulan puasa ni selain daripada kita berdoa, antara benda yang perlu kita buat juga ialah kita kena pecah rekod. Istilah saya pecah rekod. Pecah rekod ni mana kita buat berganda, kita buat lebih. Kalau dulu sembahyang sunat sekali, hari ni kita sembahyang sunat 2 kali. Dulu kita baca Quran mungkin 2-3 helai sehari. Hari ni kita baca Quran 20 helai sehari. Dulu kita mungkin tak sembahyang qiyamul lail. Bulan puasa ni kita bangun sembahyang, kita buat rekod. Dan rekod ni kena buat tiap-tiap hari. Hari ni aku nak sembahyang Jumaat, kalau boleh 5 waktu tu biar berjemaah. Kalau tak boleh masjid, kat surau pejabat. Tak boleh surau pejabat, sembahyang dengan isteri anak-anak kat rumah. Tapi nak. Kerana fadilat yang besar tentang Ramadan ini sendiri. Buat pecah rekod, buat sebaik. Buka puasa, bagi sedekah. Bagi sedekah ni tak mesti banyak, cuma kita buat banyak, lebih. Nabi SAW banyak bersedekah bulan puasa. Tuan-tuan pernah pergi Mekah bulan puasa? Pernah pergi Mekah bulan puasa? Khususnya Masjid Nabawi. Kalau siapa-siapa pernah pergi bulan Ramadan di Mekah, umrah, Masjid Nabawi itu, apabila dekat buka puasa ni, penderma-terma ni bagi makanan. Sampai, kita kata apa, sampai berperiuk-periuk nasi, makanan. Panggil kita, ajak kita. Letak atas tangan ni makanan. Tak apalah orang kaya tu. Nak cerita yang miskin. Ada buah tamak 4-5 biji pun. Dia buka sapu tangan kecil. Dia letak atas jadah. Dia letak tamak 4-5 biji. Panggil orang makan. Kerana apa? Kerana nak meraih pahala bersedekah. Jadi tak mesti kalau kita ada banyak, kita bagi banyak. Kalau kita ada sedikit, kita buat cara sedikit. Tapi pesan Nabi, wa kana jawadan. Nabi bila bulan puasa ni, Nabi banyak buat sedekah.
Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itulah sedikit perkongsian kita pada kali ini. Sebenarnya nak cerita bab anak bulan puasa, kerana saya ahli dan kuasa melihat anak bulan wilayah persekutuan. Tuan-tuan ingat ke raya mengejut? Kita pernah raya mengejutkan dulu kan? Tuan-tuan ingat kan dalam 2-3 tahun lepas dah. Sebab apa kita raya mengejut? Sebab kita nampak anak bulan. Tuan-tuan tahu siapa nampak anak bulan? Akulah. Cuma boleh mengaku hari ni sebab lepas dah. Kalau mengaku lusuh orang marah. Tapi hak nampak anak bulan di Labuan yang raya mengejut tu saya lah antaranya. Cuma tak sempat cerita hari ni, insya-Allah lain kali. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada pihak masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li ahlina wa liman nuhibbu warzuqna siyamahu wa qiyamahu wa tilawatahu waj'alna min utaqaika minan nar. Allahumma inna nastaudi'uka Ghazzah wa ahlaha. Allahumma ansurhum warbit ala qulubihim warudda kaida a'daihim fi nufurihim ya aziz ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu perkara yang ingin disampaikan kepada sesiapa yang ada kehilangan kunci motor, boleh datang ke bilik hadapan. Sesiapa yang ada kehilangan kunci motor, boleh datang ke bilik hadapan. Assalamualaikum.